Awak tak reti. Sekarang kita nak naik eskalator untuk pergi ke Petro Science. Jom tengok macam mana rupa Petro Science. Cantiknya dia punya backdrop. Kena queue sekejap untuk masuk. Dan akan scan kita punya barcode Kita tengok macam mana rupa Petro Science yang ada di dalam. Let's go. Inilah rupa Petro Science. Apa tu? Apa tu? Ni besi. Dia kena baca ni. Dia punya instruction tepi-tepi ni kena baca. How to play. What happen next. Apa ni? Ni. You buat ni apa jadi. So you kena baca. Macam ni lah. Tekan batin. Ada fish adik. Oh. Yeah. Tengok fish dia. Wow. Dia rainbow lah. Ni saintis pernah jumpa dan dia tengok dia buat eksperimen. Macam tu. Ya. Oh. Dia buat eksperimen macam ni lah. Oh. Yang ni selalunya dalam cerita Spiderman Venom. Venom guna benda ni untuk jadi Venom lah. Ya ke? Yes. Saintis pun cakap Venom sendiri. Tak macam kungfu dengan lipat. Banyaknya muka adik. Muka Papa banyak. Dia banyak. Mami pun sama. Ya ke? Muka banyak juga. Mbak ada sama. Cik sebenarnya dia guna angin bulat ni akan berhenti dan akan terbentuk. Tak faham. Macam mana? Macam mana Cik dia guys? Tengok ni. Papa sekarang tengah tepuk angin keluar dari sana. Dan bulat dia. Ada tu bangunan yang boleh terapung di atas awan. Cuba. Cari gambar ni. Boleh follow. Wow. Wow. Dah stuck. Dinosaur. Wow, look at that. Fish. Besar lah fish. Mana dek? Tu, ada leg hitam. Apa nama dia? T-Rex. Ya ke? Dinosaur T-Rex ni the king of the dinosaur in this world. Jom. Ada takut. Oh.
Ada dinosaur lah. Oh. Hai. Hai Dino. Teringat Rias? Teringat Rias? Oh. Adik. Lari. Lari. Dia dapat di kepala dia bunyi. Lari. Mami dah kau adik. Kita nak pergi sana tu. Dia takut benda tu gerak-gerak. Tengok air tanah. Jom. Adik kena ada sana nak keluar. Jomlah. Sekejap je. Tak ada apa-apa. Terpatung je. Jom. Bye-bye. Jom. Abang habis teman adik juga. Jom. Pergi sama-sama jom. Lepas tu nak keluar macam mana? Nak keluar macam mana? Lari dah. Oh, dia takut tengok ni. Hello. Hai. Siapa nama dia? Spinosaurus. Bye-bye. Otter. Otter, correct. And then carbon means? What is carbon? Carbon? Dioxide, correct. So which this? Mana satu? Means dia? Kat sini apa? Dia neutral. And then this one? Dia? Acidic. Leng. Ni cara-cara astronot tidur. Kalau dia tak lock, nanti dia tidur terbang. China. Oh, Dr. Syed Muzaffar lah kali. Ini dia macam dekat angkasa. Ya ke? Ada bunyi? Ha. Okey, guna Kalish. Guna Kalish. Wow. Hafiz. Kalish pula. Kalish betul tak? Kalish. Move. Ada astronot kecil. Wow. E.T. phone home. Phone home. My God, he's talking. Oh. E.T. phone home. E.T. phone home. And they'll come. Come home. Home. Whoa. Okay, finish. Come. Jump. Oh, Adinda pun yang cantik cerita. Hidungmu mancung bagai selita. Hafiz beli apa? Tengok. Ni adik. Ini apa? Apa tu? Oh, skateboard. Ada cicak. Ada cicak. Alah, timbang. Adik. Nah. Push. Ay. This is the same thing as we learned in the science program. Wow. This is the sound is very high. Can you Baru air dia mengalir. from this side?
Tenaga air berfungsi. Ni Khawatir Energy Works. Yang tu lampu. Ni angin. Itu lampu. Allah. Seronok kan dia. Wah. Oh, ini takut langsung. Saya jaga. Sudah. Dia kena buka dulu ke baru dia tutup lampu? Adik. Wah, best adik. Oi, budak ni. Dia nak buat sendiri, Ada habis? Ari nak main sendiri lah. Pandai kan dia main? Abang-abang nak tolong. Tak bagi. Oh, nyala. Lagi. Wow. Dulu pakai je stop macam ni lah. Kan? Wop. Lagi. Adik bukan begitu ni. Penuh. Okay, tarik. Tarik. Jatuh tu habis. Oh no. Oh. Tengok ni cara untuk mempercepatkan pengalian petroleum dari sebuah telaga. Astaghfirullahaladzim. Tengok ni, kita sini. Dia panjang. Ayah, budak perempuan ni. Daripada tadi dia main. Saya jatuh. Boleh, you can do it adik, you can do it. Lawan dengan abang, cepat. Lagi, sampai atas lagi tu. Tengok Hafiz tengah main F1. Wow.
Fokus ni, fokus, fokus. Hop. Hop. Saja untuk video kali ini. Yang ni papa saya beli. So, ayam. Ayam. Kita dah So, lain kali kalau kita datang lagi tempat sini, kita akan buat video dalam KLCC. Kalau kita jumpa tempat yang macam menarik ke apa yang boleh main-main, kita akan buat video lagi. The next day. hari raya yang ke berapa? Kelima. Orang jauh kena datang buat kerja. Boleh ke tu? Uyo. Kita Kuala ni. Kuala. Pandai ke tak tu? Manjat. Takut risau. Mana mak? Itu kau duduk tu atas tu boleh tak? Sini. Janganlah duduk bawah tu. Atas dia lah. Ni yang macam cabang. Macam bang tu. Bagi mata jam. Sini duduk atas situ boleh tak? Pandai ke tu? Pandai ke? Mak sana. Boleh. Itu gimana lagi? Alah orang bandar. Jaga tu. Ideal pula tu nak nyanyi lagi. Oh yelah, tangan kiri kan. Potong Alhamdulillah berjaya. Wih, kepak pakai kaki tu. Besar sekali. Mana adik mana? Panas sekali. Ya Allah, si kecil ni pun. Tengok tu. Dengan rambut dia. Adik. Pakai slipper ke tak tu? Khadijah? You makan apa? Oh, sebantu. Kakak jadi zombie dia cakap. Ayo, ini budak ah. Salam. Tak boleh tak lari. Pupa ni. Thank you Kalish, kuatnya Kalish. Push. Hebatnya. Dua. Woi. Risau. Aduh. Rajin awak. Kuatnya awak. Saya dah cakap dah tadi nak tolong. Kan nak tolong? Nak tolong nenek? Wow. Good boy lah Kalish. Tak soalnya kita petik cherry. Wah, sini petik. Bimbing buluh. Nak buat apa bimbing buluh ni? Lomak cili padi. Masak lomak cili padi. Sedap. Banyak pula tu. Astagfirullahaladzim. Habiskan. Sedapnya. Dah terbayar dah masa lemak tu. Ni apa dengan cicah garam pun sedap tak? Ya. Masam belacan. Sambal belacan, sambal micah.
Assalamualaikum everyone. Today I'll be celebrating my mom's birthday today. Happy birthday in advance. And happy birthday in advance, Ibu. Ibu. Nak wish apa kat mak awak? Nak cakap apa? Bagilah kata-kata untuk mak awak. Tarik tangan ibu. Tarik tangan ibu. Ha. Cakap apa mak awak? Memang. Lepas tu cakap apa? Wish my mom happy birthday and I wish my mom to be a good parent. Lebih good parent. Okay. Lagi? Thank you, Mom. Thank you. Cakap apa? I love you. Jangan nangis. Jangan sampai subuh. Okay. Happy birthday to Hafiz, to Kalish. Semua tiga-tiga bulan yang sama. Bulan yang sama, tarikh bulan Hinan. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kanyu, Hafiz and Kalish. Happy birthday to you. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Apa ni? Patah. Happy birthday. Ada tutup tak lagi kan ada pula yang patah. Ambil pisau. Pisau kat dalam. 3, 4. Jadi berapa ni? 3. Kira. Yang tu boleh. 1, 2, 3, 4. Okey, Arena. 5 tolak 6. 5 tolak 6. Hey. 5 tambah 5. Minus 1. 10. Pandai. Memang saya susah untuk 3 kali 9. 3 kali 9. 3 kali 9. Cepat. Jangan. Senang je. Sifir 9 Kalish. Sabar. Senang 3 kali je. 9. 28. Hey. Dia boleh dah tu tapi dia tengok jeger tu. Alamak. Sabarlah. 3 kali 9. Kalish panas. Senang je. Apa maksud kali? 27. Santai dah. Tak nak boleh Jangan cakap orang putih. 12 minus 5. Mem. 7. Kita dah kira pun tadi. 8 kali 7. 7 7. kali 7 49. 8 kali 7. Aish. 56. Oh, good job. Api. Kira. 10 tambah 10. 11 kali 5. Senang. 11 kali 5 berapa cepat? 11 kali 5. Kalish 11 kali 5 berapa? Mak dia marah. Nasib baik. Tak betul. Aku ni ada 3 angka ni. 100 yang tak ada. 1000 pun boleh. Ha? 1000 boleh. 1000 boleh? Okey. Sekarang habis. Habis cepat habis. Habis. Cepat sikit ni. 12 kali 5. 12 kali 5. Cepat. 12 kali 5. Lazim. Untuk Lazim. 12 kali 5. Jangan cakap. 7. Oh. Tu tolak ke kak? Kali. 12 kali 5. 70. Baik. Hai. Penghujung sifir 5. 12 kali 5. Tadi 11 kali 5 berapa? 2 kali 5. Ini 5 bawah. Ni 11 kali 5 tadi berapa? 55. Ha, so 12 kali 5? 12 kali 5 apa? 2 kali 5? Tak payah pula. 2 kali 5. 12 kali 5. 2 kali 5. 2 kali 5? Bangun dulu. Jangan cakap. 10. Berapa? Bagi tahu. Ayah. Tak boleh. Adik kakak dapat 1 lah. Adik diberi peluang. Okey. Soalan senangnya. Ana, soalan senang. Saya tahu.
2 times 2. Sarah. 2 times 2 equals to? Maksudnya kira 2 kali lah. 2 times 2? Maksudnya 2 tambah 2. 4. Okay. Sifir. Habis. Sampai 12. 12. Saya? No. Sampai 12 je lah. Saya. 144. 3 kali 6. 3 kali 6. Kalish, 3 kali 6. Ha? 3 kali 6. 15. 18. Apa? 15 dia sebut dah lah. Oh, Salah. ini Salah. 28. Arena. Arian dah pandai. 3 tambah 3. 6. Pandai. Okey, Fatimah. Fokus Fatimah. Fokus. Fokus Fatimah. Fokus. 1 tambah 1. Satu 1 tambah 1. Kira. 1. Tambah 1. Jadi Ha. pandai Fatimah. Adik pula. Okey. Wow. 1 tambah 0. 3 alas. 1 tambah 0 jadi Apis. 1. 1 pandai. Okey. Kita tambah. Tolak ke tambah? Tolak dengan tambah. Tolak tambah. Tambah senang. Alah. Share. Dengan tolak lah. Macam Okey, 17 tambah 3. 17 tambah 20. Susah lah. Senang. 1 tambah 1. 2. 17 tambah 1. Adik, 1 tambah 1 dia. 2. Aktif ke 13? 1 tambah 1. Adik, sini. 1 tambah 1. Oh, pandainya adik. Nah, Senang je tu. Fatimah pula. 2 tambah 2. Macam ada lah. 2 tambah 2. 2 tambah 2. Tangan. Jari. 2. Tambah 2. Ha, berapa? Kira. Kira. 1, 2, 3, 4 je Fatimah. Betul. Yeay! Akhirnya. Okey, Hana. Ayah. Ada Hana. Bang sangat mami. 1 tambah 3. 1. 4. Pandainya ada Hana. 23 tolak 7. Dapat 3 tak 7. 17. Dapat 3 tak 7. 3. Berapa? 3. Kira tangan ada kan? Pandai. Lagi. Berapa lagi? Ni kalau tolak lagi. 7 tolak 3. 7 tolak 3. 7 tolak 3. 7 tolak 4. Cepat. Jawab terus. 13 tolak 4. 13 tolak 4. 13 tolak 4. 9. Pandai. 9. Sekali. Adik sabar. Okey, tolak lagi. Cepat hati. Rasa tira. Kata dapat 50% ke atas. Okey. 80 tolak 2. 80 tolak 2. 78. Okey, lagi. Tolak. 44 tolak 5. 44 tolak 5. 44 tolak 5. Okey. 15 tolak 0. 15 tolak 0. Aduh. Lagi apa lagi? Dah jawab kan? Bikin ni last tambah. Senang ni. Agak susah. Nanti dulu. Awak ni ada murid. 8 tambah 6. Saya. Jawab terus. 18.
Saya cikgu 14. 13 apa tambah 6? Saya cikgu. 14. Bang Akin, buka tu. Okey, tolak. Aduh. 3 tolak 3. Saya. Tifa. Ya. Saleh. Ni senang. Jadi ya? 40 sama 1. 40 tambah 1. 41. Apa? 12 tambah 12. Saya. 24. Saya. Oh. Terus jawapan tau. Ya, ada pula. Ada. Fatimah. 1 tambah 3. 1 tambah 3 berapa? Kira. Satu, Ni, adik kira ni. 1. 2 tambah 1. 3 tambah Yeay. Tipis. Sekejap Okey, 13 tambah 5 tolak 9. Pisang. 13 13 tambah 5 5. tolak 9. Buat satu-satu. Lazim, soalan lazim. Buat soalan betul lazim. 9. Yang mana lah? 13. Good job. Soalan. Ni prinsipal turun. Okey. Awak engineer. Matematik power ni. Ha? Nak tambah ke tolak ke? 17 tambah 3. 17 tambah 3 tolak 7. 13. Pandai. Good job. Faham dah tolak. 2 kali 3. 6. 2 kali 3. Boleh. Wati bagi tahu. 16. Ush. Cepat, sifir. 7 kali 3. 21. Baru aku nak kira. Apis. Ni kan mau apis. Awak lagi fikir saya. Darab. Sifir. Darab. Kali. Darab dia macam 7 darab 7. Maksudnya awak kena 7 tambah 7 tambah 7. Kali dapat berapa menang? Berapa ringgit? 8. RM8. Apis? 6. Nah, wajib ringgit. RM6. RM6. Hana? Apa? Kira lah. 5. Awak dah berapa tengah? Fatimah dapat berapa? 3. Ada berapa? 3. Ariana? Kau 3 orang sendiri. So pemenangnya adalah Khalid. Nak rambut macam kakak? Ada 2 kali. Hitam dengan merah. Rambut okey? Pandai. Hana red. You red saja. Rambut Dia okey? hitam Sampai dengan merah. sini. Saya kata red. Sampai sini. Bangun sikit. Saya nak letak Ada nak ikut pandai. cuti balik Australia ke? Dia nak letak Betul. kaki dekat. Nak sekolah kat Australia? Sekolah sini seronok tak? Wah, budak sana bagi orang full. Sekolah kat sini tak seronok kenapa? Ada bibi. Tak suka. Tak suka sekolah sini Kenapa? Tengah pakai. Tak saya. Tak sayang. Tak Pasal nak tak apa ke dia nak tinggal mana? Bagi tangan. Tak boleh juga. Itu macam mana? Macam mana nak ikut makcik? Ikat. Nak ikut juga. Bawa mami sekali. Entah. Oh, mami tinggal. Mami tinggal. Oh, Mami tinggal dengan kakak. Kali. Adik saja ikut. Oh, okey. Jom. Confident, Bawa baju berapa? Baju nak bawa berapa? Apa lagi? 5 je. Maaf. 5. Oh, yang lain pergi sana lah. Yang lain pergi sana. Bawa yang banyak. Macam 7 kena. Banyak ni 7 ke 8. Amina je. Bagi. Saya nak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, bye adik. Adik pergi sekolah dengan Hana dengan Rena, okay? No. Yes. Abang kata no. Adik nak sekolah dengan Hana dengan Rena lah. Adik nak ikut makcik balik Australia. Sebab abang suka buat adik. Tak. Adik buat apa? Adik buat abang ke abang buat adik ni? Abang. Adik. Gaduh lagi macam mana? Brother. Adik ikut makcik gaduh. Of course, brother. No. Adik tengok. Esok Okay, bye adik. Esok dia ikut pergi. Confident bapak mami tu. Tak sayang keluarga lah tu. Salah keluarga tu. Anak derhaka. Hana dah haka. Amboi. Alah, pergilah. Adik pergi. Kan kali selalu gaduh dengan adik. Bagilah adik tidur kat sana. Adik sekolah sana. Sekolah Australia. Nah, adik. Adik sekolah Australia, kali sekolah ke Perancis. No. Mami honeymoon dengan papa kat sini. Tak ada anak. Namanya adik mami orang yang tak sayang. Oi, mami tak sayang apa? Anak sendiri. Tak sayang anak sendiri. So, nak adik dengan abang nak dengan mami ke? Adik nak mami, papa, adik. Ya ke? Nak makcik. Nak Amboi. pakcik ke makcik? Pakcik. Ni makcik bukan pakcik. Abang gaduh tak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Okey, adik nak makcik. Biar makcik. Baby makcik ke? Yes. Ngadanya. Ya Allah. Baby ke kakak? Suka nampak. Kalau kakak tak boleh duduk macam ni. Baby ke kakak? Ngadanya. Ya Allah. Geram tengok lah. Geram lah awak ni. Bye mami. Bye mami. Adik ikut makcik. Bye-bye. Bukan lalat lah. Tak ada muka bersalah pun. Macam suka je. Lalat dan cicai. Kenapa lalat dengan cicai? Nanti saya tahu dia sampai. Dengar cakap Pacu, okey? Ingat cakap Pacu. Belajar elok-elok. Okey? Jangan gaduh dengan orang. Okey? Boleh, belajar elok-elok. Jangan nangis Hafiz. Nangis. Saya tak ingat. Salis, Ni kenapa? Temenung. Kenapa? Kenapa maju adik? Ngajuk. lanjut dengan adik. Pacu tak nak salah. Salah lah, pasti dah balik dah. Allah, kenapa? Khadijah. Khadijah. Salam Pacu. Kenapa? Nak ikut pakcik. Naik ke Pacu pergi mana? Australia. Di Australia. Dia balik Penang dululah. Balik. Awak tak balik? Confident. Confident lah muka awak confident lah. Astaghfirullahaladzim. Dia macam tu dia tinggal dengan mak dia. Macam tu je. Macam tu je. Bye. Ni kenapa nangis? Oh, dia nak adik dia. Padahal dia nangis. Tu adik nak cakap apa itu? Dia kata dia ketuk pintu. Adik, abang nangis. Abang nangis, abang nak Abang nangis, abang nak adik macam mana? Abang nak adik lah. No. No. Geram. Ayah abang awak datang seru-seru kat sini ya. Tak lah, Pacu tak ambil adik lah. Adik.
Adik. Okey, adik pujuk abang dulu. Pujuk abang dulu. Adik kata adik pergi sekejap saja. Pujuk abang dulu. Cakap kat abang adik pergi sekejap saja. Sebab pujuk abang dulu. Ikut makcik kena pujuk abang dulu kan. Cakap kat abang. Abang, adik pergi sekejap saja. Peluk abang. Okey. Betul serius ada ni. Ui, Mak Salif. Mana Mak Salif confident Allah Akbar budak ni. Beli mana confident tu, Dek? Khadijah. Lepas tu Mami nak tak mana? Adik. Tanya ke Mami ke balik? Sarah, saya. Adik, tanya ke Mami balik ke? Cakap dengan Mami apa? Kena cakap dengan Mami. Adik pergi sekejap saja. Pergi sekejap saja. Adik pergi sekejap aja. Betul Betul? Okey. Pergi sekejap saja. Adik sekolah sana lah. Sekolah dengan kakak. Adik sekolah dengan kakak. Tak. Nak balik? Balik dengan kakak. Okey Kalish, adik awak dah move on dah cepat tu move on dia. Adik awak tak reti. Tak seribu. Khadijah aku videonya dia, ya Allah budak ni. Betul nak tinggalkan Mami dengan Bapa dia. Kalau situ kali situ. Nanti adik pujuk papa dengan mami pergi Australia, okey? Dengan adik Dengan sekali. baju. Bawa abang sekali, okey? Adik balik dengan Mami dulu. Dengan Mami dulu, okey? Peluk macam. Salam. Dia naik ke Hana. Salam. Nak ikut. Tak boleh, Hana nak pergi nak sekolah tempat lain. Sayang dulu makcik. Sayang nak semua. Awak dah. Sakit adik abang. Abang sakit adik. Abang. Adik, jomlah. Mami awak kat sini. Mak cu lah. Pak Cu sini. Cuba baca. Ni Pak Cu. Ni Pak Cu ni. Ni Pak Cu ni. Adik, jomlah. Kita balik rumah kita. Nanti mana kan Mami nanti rumah siapa? So, abang pun nangis, Mami pun nangis. Ni dengan macu tanah kita. Mana ni? Adik, jom. Jom. Tak sayang Mami ke? Adik saya Mami tak? Adik saya Mami. Tak. Sedihnya. Adik saya Mami tak? Apa? Tak. Saya abang tak? Ambon. Semua tak nak. Adik saya makcik tak? Kasih beralih arah ya awak Saya mak Macam tu je saya mak tepi kat mami. Anak you tak nak balik ni. Nak pergi Australia. Mana ni nak tidur kat mana adik? Kat rumah ni apa? Pak Cu banyak kucing. Makcik pun takut kucing. Nak tidur dengan kucing? Okey ke tidur dengan kucing? Kan tidur dengan bapa kan. Jom. Abang sayang ni. Sayang sikit. Okey. Bye. Pak
Jom. Tak ada. Zarik. Kita try kucing. Kan? Love you. Da 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 da. Alright. Okey, terima kasih. Bye. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sama. Bye bye. Oh, betul lagi. Nah, dia punya betul lagi. Bye bye. Alam. Hola 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 hola. Hola 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 hola. Jadi datang. So, nak cakap dengan Mami. Kita pergi sana tengok kanguru, okey? Okey. No. Oh, Farisha nak tengok. Akhirnya. Alhamdulillah.